Hai, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari. So, hari ni adalah pada 11 Jun 2026. Macam biasa, saya Vin Haziq. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Baik, insyaAllah kita nak melihat kepada pergerakan AFCPO untuk sesi petang akan datang. Kita nak menjangkakan apakah plan kita, apakah yang kita nak lihat lah. Okay? So, sekarang ni kita melihat kepada movement 5 minit. Kalau kita add lah sedikit indikator MACD, saya nampak ada sedikit diverge. Diverge tu dia tak sama arah. Yang mana this one kita ada harga pergerakan membuat higher high di sini. Pergerakan kita nampak membuat higher high, but we can see MACD di time frame 5 minit. Saya menggunakan time frame 5 minit. Dia bergerak ke bawah. Okay? So, ada nampak sedikit tidak sama. I mean, diverge. Dia tak bergerak confluence. Dia bergerak diverge. So, which is I can say adalah indication untuk berpotensi untuk ke arah bearish. Okay? So, for now, tapi sekarang ni kita lihat, kalau kita ambil 30 minit. Okay, 30 minit sekarang ni kalau kita nampak, kita ada satu kita ada satu candlestick bearish. So, apa yang anda boleh cuba tengok dan nantikan adalah kita tunggu petang ni, kita tunggu nanti dia dah test level ni balik, dah test level 4875 ke lebih kurang. Sebab stop loss kebanyakan ke atas ni kan. Dah test level-level tu, kemudian kita menanti price action. Dan kat sini ada satu kawasan juga kot. Di sekitar level-level sekitar area sini lah.